Okay, hari ni kita nak unboxing parcel yang kita belilah dekat PG Mall. Okay, jom kita tengok. So yang ni dekat yang ni hasil bila kita buat bisnes public goal ni. Setiap bulan kita macam dapat macam bonus reward lah daripada setiap sale yang kita buat tu. So dalam 3 bulan tu inilah reward dia. Dalam berapa ratus saya tu dapat? Dalam RM700. Boleh shopping percuma. Boleh beli apa saja dekat PG Mall. So dan tak guna duit saya pun. Macam tu. So itulah best, antara salah satu benda yang best bila buat bisnes public goal ni. So saya nak tunjuklah barang-barang yang saya beli ni macam stok setahun lah. Okay, saya tengok. Yang ni tadi ada sabun beris apa semua. Lepas tu yang ni banyak gila. Stok sos apa semua. Yang ni minyak. Yang ni dari sini. Yang tu beras. So sebenarnya benda ni bukan kali pertama saya dapat. Daripada awal jadi public good business owner pun dah pernah dapat dah. Mula dapat dalam berapa ringgit. Lepas tu sekarang ratus pun pernah dapat. 4 angka pun pernah dapat. Maksudnya kalau pasal barang dapur dah tak boleh fikir dah. Macam tu. Buat bisnes betul-betul. Income dalam duit dapat. Masuk dalam bank. Nak beli apa-apa saja pun dah tak perlu fikir dah. Tapi guna PG Mall lah, apps PG Mall. So siapa yang dah jadi penyimpan emas public gold, rugi kalau tak explore cara jana pendapatan dengan bisnes public gold. Sebab public gold ni ada lebih daripada 4 pendapatan lah. Lebih maksudnya banyak boleh. Dekat PG Jual ada lebih 8 kot. Kita boleh buat income dengan public gold lah. Macam tu lah. So kita akan unboxing satu-satu lah. Nanti saya akan tunjuk gambar sebelum dengan tadi sebelum korang dah tengah tengok kan. Selepas barang-barang yang saya belilah. Okay. So siapa yang belum install apps public gold, belum install apps PG Mall, boleh install. Lepas tu kan yang saya beli-beli tu, saya dapat juga cashback juga. Maksudnya cara pembayaran saya tu bukannya SPS ke apa, tapi guna C-Wallet. Dia akan masuk dalam C-Wallet saya lah. Hasil daripada kita buat sale selama 3 bulan tu, so akan dapat dia punya bonus lah macam tu. Akan masuk dalam C-Wallet PG Mall. Kalau setiap bulan pun dapat juga. Yang ni setiap bulan dapat. Setiap bulan pun dapat. Lepas tu kalau ada orang membeli guna link saya pun akan dapat lagi. Maksudnya setiap bulan slip gaji daripada public gold, PG Mall, apa lagi? Mason Gold ATM lagi. Barang kemas lagi, PG Jual, macam tu. So bisnes public gold ni banyak punya kita boleh explore lah. Kita akan unboxing satu-satu. Nampak tak bang banyak-banyak ni? Banyak. Ni semua bang sebaik mana kita orang hidup. Jangan. Semua ni kita orang dapat free percuma daripada kita orang beli pada PG Mall lah, pakai C-Wallet. Ni nanti boleh bagi mak ayah. Yang lain ni makanlah sampai kenyang. Tapi kalau yang mak ayah punya, yang ni kita dah hantar dah dekat kampung 3 tong. 3 tong. So yang selebihnya akan makan sendiri je 2 orang. sampai kenyang. Tapi sebelum ni macam awak terkejut kan. Yang saya beli apa tu? Botol spritzer banyak tu. Kalau sebulan spritzer kita 2 bulan kan? Sebulan boleh tahan 2 bulan. Berapa kotak kita beli? Kalau yang botol besar yang berapa kilo ni? 1 kilo yang itu. Yang besar, 1 besar. Tak ingat dah berapa kilo. Tapi 4 botol besar tu boleh lah tahan sebulan. So selain daripada barang dapur tu semua, kita ada beli dari sini juga. Dari sini barang-barang elektronik ada dekat PG Mall, macam tu. So kalau tuan-puan ni adalah penyimpan emas public gold, nak bawah bimbingan saya, nak explore bisnes public gold, nak tahu lebih lagi cara buat income 5 ke 10 ribu sebulan, passive income dengan bisnes public gold, boleh komen PG Mall. Saya akan message lah. Ataupun tuan-puan yang masih belum ada akaun public gold, boleh message juga. Saya
akan PM Tuan Puan lah. Jadi apa-apa pun boleh subscribe saya punya YouTube ni. Masih baru lagi, masih lagi banyak benda lagi kena belajar. Tapi mana tahu sebabkan Tuan Puan subscribe ke, boleh ramai lagi tahu pasal cara untuk macam mana, tak kerja pun ada duit. Maksudnya ada passive income. Okey, itu saja. Okay, awak apa perasaan? Nampak? Kalau korang tahu macam mana kita dapat semua ni, jom follow kita orang. Bye.